Al-Hanifiyah bermaksud agama Ibrahim, iaitu agama yang cenderung, Hanifiyah ini cenderung kepada kebenaran, meninggalkan kesesatan, yang pergi menuju kepada yang benar. Samhah bermaksud pemaaf. Islam ini sifatnya pemaaf. Dan kita tahu bahawasanya di antara tujuan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping hidayah dan berbagai lagi, baginda juga berperanan mengurangkan bebanan-bebanan yang ada, yang diambil daripada agama-agama yang daripada agama lain sebelum daripada ini, seperti mana denda yang telah Allah jadikan kepada Bani Israel, di mana sebahagian mereka, di mana sebahagian daripada di mana Bani Israel ini banyak peraturan-peraturan, sebahagian daripada peraturan itu sangat membebankan. Datangnya Islam, Islam ringankan. Dalam masalah taubat umpamanya, orang Bani Israel bila menderhakai Allah Subhanahu wa taala sembah anak lembu, menderhakai Musa, Allah kata faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Tetapi datang dalam Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur ini tak ada. Siapa yang bersalah dia bertaubat. Tuntutannya hendaklah penyesalan dan menghentikan maksiat yang dilakukan. Tidak ada penyaksaan diri seperti agama karut, sesat dan bodoh yang kita lihat, yang melakukan berjalan di atas api, buat wil-wil. Semuanya jauh daripada fitrah agama yang samhah. Allah Subhanahu wa taala berikan Islam yang mudah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ada di kalangan manusia ni dia suka agama bagi jadi payah, dan dia suka tafsirkan agama sehingga ia kelihatan payah. Mereka ini pertama golongan yang zuhad, golongan kuat ibadat, lalu dia nak letakkan cara ibadat dia kepada orang lain. Sebahagian mereka adalah golongan agama yang mana mereka suka membentuk wajah agama dalam bentuk yang susah. Saya kadang-kadang apabila baca tentang sejarah kebangkitan golongan modernism dan liberalism di barat dalam masa zaman Enlightenment dan seumpamanya, yang mula mengkritik agama Kristian, di antara slogan yang mereka bangkitkan, mereka menyatakan agama adalah merupakan penipuan golongan elit atasan kepada manusia bawahan, yang mana agama itu akan lenyap dengan kemodenan. Perkara ini ditimbulkan oleh gerakan pembaharuan orang-orang Kristian yang mula bangkit menentang gereja di atas bebanan-bebanan yang gereja letakkan terhadap agama Kristian, sehingga manusia menjadi payah, bermusuh dengan fakta saintifik dan seumpamanya, sehingga mencetuskan revolusi industri atau dikenali dengan revolusi Perancis, sehingga mereka menumpaskan kuasa gereja dan mereka menjadikan pemusatan kuasa ialah milik golongan politik, dan agama hanya kekal berada di gereja semata-mata dan tidak boleh dilakukan campur tangan agama dalam urusan kehidupan manusia. Di atas anggapan itu, saya katakan, kalau sekiranya Islam yang tulen tidak diberikan, lalu agama yang ada pada Islam yang benar ini adanya campur tangan golongan elit agama, kerana meletakkan berbagai bebanan susahan kepada orang ramai, sehingga semua benda batal, itu tak boleh, ini tak boleh, sedangkan syarak tak menyebutnya, maka ia kembali akan menjadi hakikat kenyataan apa yang disebut oleh golongan pembaharuan modernisme dan liberalisme barat, yang menyatakan agama ialah penipuan golongan elit atasan kepada manusia bawahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hakikat ini, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang akan kita bacakan ini tentang bagaimana agama mesti dimudahkan.